Sekarang ni saya berada dekat booth Modenas. Dalam banyak-banyak skuter, satu skuter yang agak menarik sebenarnya. Tak ada tanda harga, cuma design dan dipamerkan dekat Malaysia Bike Show dekat Motor Modenas. Ini adalah skuter VS 400 daripada Kymco yang akan dibawa masuk oleh Modenas. Ini korang boleh test ride dekat Malaysia Bike Show, ada dekat luar. Kita tengok kat bahagian depan. Untuk skuter ni dia double disc, punya port ni daripada Kymco, and then dia ada lampu LED kat sini dan lampu dia kat sini lah. Windshield saya tak pasti sama ada dia elektronik macam AK550 ataupun dia just tarik ataupun tolak saja. Dia ada 400 kat sini. Rest passenger lembut. Color mate ni memang dia lain daripada lain. Exciting VS 400 daripada Kymco. Exhaust dia agak besar, finishing carbon. Knob ni dia macam DTX. Screen daripada gaya ni, screen dia macam LED. Dan dekat belah kanan pula dia killer on switch, brake, hazard dan juga power button. So ni dia macam abang dia ada parking brake. Nampak? Parking brake. Motor korang memang tak akan bergerak. Dia ada traction control, button, signal, horn, passing light. Glossy ni glossy, tak macam yang DTX dia matte. So ni looks dia. Saya tak test lagi macam mana rasa bawa. Nanti saya akan buat video lain untuk kita test perasaan macam mana kita nak tunggang uji motor Kymco VS 400 ni. Orang yang kena Kymco adalah orang yang kena barang. And macam biasa guys, I juga rumah lihat video. Kita tunggu motor yang seluruhnya hanya di Malaysia Bike Show 2026.